Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan penggantian percuma dokumen pengenalan diri dan berkaitan kepada mangsa kebakaran di Kampung Bahagia di Sandakan. Perdana Menteri berkata dokumen berkenaan antaranya sijil kelahiran, MyKit, MyKad, sijil kematian dan sijil perkahwinan bukan Islam. Katanya proses pergantian itu dilaksanakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui perkhidmatan bergerak ke lapangan atau dikenali mekar menyemai kasih rakyat. Dari segi Kementerian Dalam Negeri, ini yang bila hilang pasport, hilang kad pengenalan, hilang semua dokumen beranak dan juga kahwin. Itu masalah juga tu. Jadi oleh itu Jabatan Pendaftaran akan ke sini. Ya. Saya dah minta supaya bincang dengan Menteri Dalam Negeri pagi tadi dan pejabat wakil Jabatan Pendaftaran akan ke sini sekitar Kampung Bahagia untuk mendaftar. Dan kita ada rekod, maknanya tidak ada kebimbangan takut orang-orang yang tidak bukan warga negara mendaftar, tak mungkin. Kerana daftar kita ada, rekodnya ada dan kita akan pastikan nombor satu, kita akan kembalikan sijil kelahiran, MyKid, MyKad, sijil kematian, sijil perkahwinan termasuk bagi bukan Islam, itu akan kita berikan dan kita tampung kosnya, tak payah bayar. Ini siapa mana boleh lah ya. Kita bantu sedikit, okey.